ya, ke sebab ustazah tak baca selalunya. Okay, tak apalah. Dia tak nak keluar. Bukan tak nak keluar. Ada Kak Aisyah kita baru cakap, Masya Allah. Bila saya kata kan, semua berikan. Masya Allah, terima kasih. Kita ada Kak Aisyah kita di situ. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Alhamdulillah dapat hadir malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Aisyah kerana bersama dengan kami pada malam ini. Munira juga ada dengan kita. Assalamualaikum Ustazah Sakinah. Waalaikumsalam warahmatullahi Munira. Terima kasih bersama dengan kami pada malam ini. Ada juga Zainab Ahmad di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liza kita bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustazah and admin dan teman-teman online. Love dia bagi kita kan. Dan semualah ya, alhamdulillah. Bila saya kata tak ada nak beri salam pada saya, berderet-deret beri salam. Terima kasih kepada semua. Nampaklah juga ya, adalah orang dengan kita duduk bersama-sama untuk mendengar pengajian pada malam ini. Okey, baik. Malam ini kerana mulut badan binasa. Biasa dengar kan? Kalau bahasa Melayu kata apa? Kerana santan pulut binasa ya. Kerana pulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Itu peribahasa ataupun pepatah bahasa Melayu yang biasa kita dengar. Tapi apakah ungkapan kata Nabi SAW berkaitan dengan topik ini? Baik, pada malam ini kita akan masuk perbincangan hadis kita yang ke-15 dalam kitab Hadis 40. Hadis kita yang ke-15 di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Di kalangan sahabat ialah Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini. Pertama, Nabi kata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Okey, ini yang pertama. Kedua, dan siapa yang beriman, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda di situ, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi kita ada 1, 2, 3. Okey? 3 poin penting pada malam ini yang akan Ustazah kupas. Dan di situ kita dapati bahawa Nabi SAW menjadikan tanda kesempurnaan iman seseorang Muslim dilihat pada 3 perkara tersebut. Pertama, berkata baik atau diam. Kedua, memuliakan jiran. Ketiga, memuliakan tetamu. Di sini kita faham begini, okey? Dalam agama kita, bila kita nak lihat seseorang itu beriman ataupun tidak, ia bukan semata-mata dinilai daripada sudut ibadahnya. Ibadah tu maksud saya ialah bila kita nampak orang itu solat, puasa, bayar zakat, maknanya dia melaksanakan semua rukun-rukun iman dia kan, rukun Islam dan rukun iman dia, kita rasa inilah tanda keimanan seseorang yang mantap. Namun bila kita baca pada hadis ini, Nabi SAW tidak menyebutkan tentang solat, puasa ataupun berkaitan dengan ibadah itu sebagai tanda kesempurnaan iman seseorang Muslim. Nabi SAW menunjukkan kepada kita di dalam hadis ini bahawa sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita memiliki 2 kriteria yang amat penting. Iaitu pertama, hablum minallah,
ikatan, maknanya hubungan kita dengan Allah itu yang berkaitan dengan ibadah. Okey, kedua, hablum minan nas. Tu hubungan kita sesama manusia. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menunjukkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari kiamat. Okay, hari akhir dalam hadis itu bermaksud hari kiamat. Jadi mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang beriman kepada hari kiamat, betul mereka adalah orang yang solat, melaksanakan segala ibadah yang diperintahkan kepada mereka, tetapi mereka juga memiliki hubungan baik sesama manusia. Okey, ini kita kena pegang baik-baik. Kita mesti ada hubungan baik sesama manusia, iaitu jaga lidah, bagaimana kita dengan jiran, bagaimana kita dengan tetamu, iaitu orang yang ada di sekitar kita. Ini yang dimaksudkan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan orang yang ada di sekitar. Jadi Nabi SAW sebenarnya dalam hadis ini ingin mengajarkan bahawa manusia, kita hidup sebagai manusia ini, kita tak hidup di atas muka bumi sendirian. Kita ada orang lain yang memerlukan kepada kita dan kita perlukan kepada mereka. Di mana kita saling bantu, saling kasih mengasihi, dan banyaklah perkara yang kita lakukan bersama. Kita tak boleh buat sendirian. Contoh, Ustazah live malam ni, Ustazah tak boleh seorang-seorang kat sini. Ustazah ada admin, Ustazah, betul tak? Macam tu. Ustazah Sakinah seorang-seorang dekat pergas kau, macam tu kata kan. Gimana? Maknanya saya tak boleh nak on sendiri kamera, tengok komen keluar sendiri. Dia tak boleh begitu. Saya perlukan orang lain untuk bantu. Jadi agama kita mengajarkan kalau kita nak orang bantu kita, okey, dan kalau kita nak orang meraihkan kita di situ kan, kita juga perlu belajar untuk membantu orang lain dan meraihkan orang lain. Jadi ini kita panggil sebagai hubungan kemasyarakatan yang ada dalam ajaran agama kita. Okey, sebab itu di sini saya letakkan di poin kita pada slide itu, manusia hidup di dunia dia tidak sendirian. Pertama. Kemudian kita memiliki hubungan antara manusia memiliki hubungan antara dirinya dan orang lain. Maknanya tadi kita tak hidup sendiri dan kita perlu ada relationship ataupun kita panggil ukhuwah, persaudaraan dengan orang yang ada di sekitar kita. Yang mana dengan ikatan persaudaraan itu, kita akan jadi manusia yang saling memerlukan antara satu dan yang lain. Okay, jangan kata, oh saya tak apa Ustazah, saya boleh hidup seorang-seorang. Tak ada orang tolong saya pun tak apa. Jangan gitu kakak, abang. Kalau kita mati, tak ada orang nak tanam kita macam mana. Fikir satu tu. Kan? Kalau kita meninggal dunia, kita tetap perlukan orang. Maknanya orang solatkan kita, orang masukkan kita dalam liang lahat, orang doakan kita. Sebab itu semasa kita ada hayat inilah, kita diajar untuk memuliakan orang lain. Kita diajar oleh Nabi SAW untuk menghormati orang lain. Supaya dalam keadaan kita memerlukan, di sana ada orang yang sudi untuk tampil membantu kita. Dan di sini, di poin saya yang terakhir dalam slide yang kedua di situ kan, menunjukkan bahawa Islam mengajarkan penganutnya agar membina hubungan sesama insan atas dasar kedamaian dan persaudaraan. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, okey 1, 3, 4. Dia adalah orang yang berkata baik ataupun dia diam. Supaya ada kedamaian dan persaudaraan antara kita. Kalau kita tak ada something nice to say, dia macam tu kan? Orang putih katalah, kalau kita tak ada something nice to say, lebih baik kita diam saja. Ini pesanan Nabi SAW. Okey. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita dalam membina hubungan persaudaraan, kedamaian sama manusia ini, dia mesti jadi orang yang memuliakan orang lain. Antaranya di sini jiran kita dan juga tetamu kita. Kita tak bolehlah kita kata, oh dia ni cuma jiran je kan, nak buat apa saya nak hormat dia, suka hati saya lah, saya nak buat apa kat rumah saya, tak boleh. Sebab di sana bila kita hidup dalam keadaan berjiran yang berada di hadapan
pintu rumah kita ni kan, rumah dia berhadap dengan pintu rumah kita, ataupun di atas bawah, kita duduk rumah flat ya, Singapura ni, atas, bawah, kanan, kiri. Semua dekat dengan kita. Jadi itu adalah jiran kita. Kita tak boleh buat sesuka hati kita. Jadi di sini, bila kita sebagai penganut agama Islam merealisasikan hadis ini dalam kehidupan, inilah kita panggil sebagai titik permulaan adanya kedamaian, adanya persaudaraan sesama insan. Jadi cantik sebenarnya agama ini. Dia mengajarkan bahawa orang yang beriman, dia bukan hanya syok sendiri dengan ibadah dia, tetapi bagaimana juga dia menjaga orang yang ada di sekitar dirinya. Baik, seterusnya kita pergi kepada perbincangan yang pertama. Poin kita yang pertama di situ. Kaitan antara hati dan lidah. Di sini, saya suka untuk membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairi. Nabi SAW bersabda dalam hadis ini, Nabi memberikan keterkaitan antara 3 perkara. Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Okey, 1 iman, 2 qalbu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. 3. Yang ini saya tak perlu saya terbawa masuk dalam slide tu. Tapi saya tak nak bincangkanlah yang tentang belakang tu. Sekarang yang penting ada 3 perkara. Iman, hati, lisan, iaitu lidah kita. Dia saling berkait antara satu dan yang lain. Nabi kata, iman kita, dia tidak lurus sehinggalah lurus hati kita. Hati kita pula, dia tidak akan lurus sehingga luruslah lidah kita. Okey? Iman datang dulu. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman letaknya di mana? Dalam hati kita. Baik. Sekarang, iman tu dah cantik dah. Tapi bagaimana kita nak menilai kecantikan iman yang ada pada diri seseorang yang beriman kepada Allah? Hatinya bagaimana? Adakah hatinya baik ataupun hatinya jahat? Begitu maksudnya. Sebab dalam hati ni tak ada orang yang tahu ya apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kita masing-masing tahu hati kita ni bagaimana. Jadi saya pun tak boleh nak tebak hati orang lain pun tak boleh nak tebak hati saya. Aja begitu keadaannya. Jadi kita masing-masing tahu hati kita ni bagaimana. Maka di sini Nabi kata apa? Hati kita kalau dia lurus, lurus tu maksudnya baik. Bermakna dia tak boleh lurus sehinggalah lidah kita lurus. Maknanya lidah kita baik. Jadi 3 perkara ini saling berkait rapat. Dia tidak boleh dipisahkan antara satu dan yang lain. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan yang mantap, bermakna hati kita mantap. Bila hati kita mantap, bermakna di situ lidah kita juga mantap. Sebab itu, saya nak tanya, ada soalan yang saya nak tanya. Boleh guna ke? Selalu orang kata hati baik, mulut jahat. Siapa setuju dengan istilah itu? Letak di ruangan komen. Saya nak tengoklah. Suka ke istilah tu? Saya ni mulut je jahat Ustazah, tapi hati saya baik. Macam tu kan. Biasa kita dengar makcik-makcik cakap. Adalah, Ustaz tahu pakcik ada cakap ke tak? Tapi makcik-makcik cakap, tak apa, mulut cik ni memang gini. Tapi hati cik baik. Tu kan. Betul ke? Boleh ke macam tu? Adakah itu yang diajarkan oleh Nabi SAW? Bagaimana? Apa pendapat anda? Letak di ruangan komen. Saya nak baca. Setuju ke tak setuju? Kalau tak setuju, kenapa? Kalau setuju, kenapa? Panjang juga nak type tu. Okay. Tak apa, letak di situ. Kita lihat. Tak boleh pakai istilah tu. Kak Has kata, tak boleh pakai istilah itu. Kenapa Kak Has tak boleh pakai? Yang boleh pakai yang mana Kak Has? Kak Has seorang yang jawab. Yang lain ada? Berikan jawapan. Tak boleh pakai istilah itu. Okey, Ria kata apa? Apa yang terkeluar dari mulut datang dari hati. Cantik ayat dia, Masya Allah, Tabarakallah. Sally kata, memang selalu dengar tapi tak ada istilah macam tu, Ustazah. Betul juga Sally. Yang lain bagaimana?
Okay, Kak Has kata tak boleh pakai istilah itu. Kemudian Ria kata apa yang keluar daripada mulut kita sebenarnya itulah yang ada dalam hati kita kan. Kemudian tadi siapa? Sally kata selalu dengar istilah tu tapi tak ada pun istilah macam tu. Dia kata tak boleh, tak setuju. Apa di mulut dari hati juga. Apa di mulut di hati juga. Hakira kata, mulut cerminan hati. Cantik tajuk awak, boleh buat forum. Okay, mulut cerminan hati. Kak Aisyah kata, tak setuju. Kerana apa yang terkeluar. Kenapa semua guna perkataan terkeluar? Memang itu satu yang tak disengajakan ke? Apa yang terkeluar dari mulut, terbit dari hati seseorang. Cantik. Semuanya tak setuju. Nak juga dengar ada yang kata setuju. Tiba-tiba, setuju. Cantik maknanya tak adalah. Saya meraihkan perbezaan pandangan sebenarnya. Kan? Kalau semua sama macam keetab, susah juga. Kita meraihkan perbezaan pandangan. Tiba-tiba ada orang kata setuju. Kan? Cantik juga kalau gitu ada. Tapi tak mengapa. Kalau semua tak setuju, senang juga saya nak bahas benda ni. Ada tak yang lain? Okay, Kak Has kata, kalau iman kita suci, hati baik, maka kata-kata pun baik. Tadi kita bincang tentang hadis Nabi kan. Nabi kata apa? Iman kita dia tak lurus sehingga hati kita lurus. Bila hati kita lurus, lidah kita akan lurus. Bermakna iman kita baik, hati kita baik, lidah kita juga baik. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mulut yang baik ia berdasarkan hati kita yang baik. Kerana kita berusaha untuk menjadi umat Nabi SAW yang melaksanakan perintah baginda agar kita menjaga lisan. Masih ingat tak lagi dulu saya pernah bincangkan hadis kita yang ke-6. Jauh tu, sekarang dah hadis yang ke-15. Pada hadis yang ke-6, kalau siapa mungkin nak refer kembali, mungkin boleh carilah di ruangan video e-hadis Pergas. Pada hadis yang ke-6, saya pernah bincangkan isu ini dengan panjang lebar. Kerana hadis itu, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Nabi bukan mengajar, Nabi ingatkan kepada kita. Nabi kata, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahawasanya dalam diri manusia ni dia ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika daging itu dia baik, maka akan baiklah keseluruhannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau ianya rosak, daging itu rosak, maka akan rosaklah keseluruhan jasad kita. Dan lidah ia termasuk jasad kita. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu, ala wahyal qalbu. Ingatlah bahawa seketul daging itu ialah hati. Bermakna, jika seseorang dia menggunakan ungkapan kata mulut jahat, hati baik, ianya bertentangan dengan apa yang diingatkan dan apa yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Agama kita tidak mengajarkan hal yang kontradik begitu. Okey? Mulut kalau jahat bermakna hati dia ada masalah. Kita tak kata mulut dia jahat, hati dia baik. Tak boleh begitu. Sebab kita lihat pada slide saya yang berikutnya. Ada seorang, dia pernah datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi SAW. Okay. Hadis ini daripada Amr bin al-As. Jadi Amr bin al-As ni dia cerita. Dia kata ada seorang lelaki yang datang jumpa dengan Nabi SAW. Dan lelaki itu tanya dengan satu soalan kepada Nabi. Apa soalannya? Dia tanya, ayyul muslimina khair? Orang Islam yang bagaimana yang kita boleh kategorikan dia sebagai seorang Muslim yang baik. Nabi SAW pun jawab, Nabi kata apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik ialah Muslim yang mana orang lain
selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Jadi kalau mulut jahat, maknanya orang lain tak selamat daripada diri dia. Betul tak? Bila orang lain tak selamat daripada diri dia, bagaimana kita nak kata hati dia baik? Sedangkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, Muslim yang baik, orang lain selamat daripada kejahatan lidah dia. Cuba kita bayangkan, kalau orang tu mulut dia, saya sebut mulut dia celupar, suka cakap lepas, suka cakap yang bukan-bukan, suka mengumpat, suka memfitnah. Orang suka ke? Itu. Orang suka ke? Jangan cakap orang lain. Ustazah Sakinah pun tak suka. Kita kalau nampak orang tu kan daripada jauh, kita rasa tiang kecil pun kita nak sembunyi. Dia macam itu keadaannya. Yang nampak, orang tu. Kita nampak bayang daripada jauh, kita dah sembunyi dah. Sebab apa? Kita takut dengan lidah dia. Kalau bertembung, ada je yang dia nak cakap. Ada je yang menyakitkan. Ada je yang buat kita rasa tak selesa. Kita rasa tak aman. Jadi, orang yang jumpa dengan orang yang mulut begini, bila dia rasa tak aman, inilah yang Nabi kata. Dia itu bukanlah yang terbaik. Sebab kalau dia terbaik, orang lain rasa aman daripada kejahatan lidah dia. Orang lain rasa selamat daripada ucapan-ucapan dia yang tak baik. Sebab itu kita lihat begini. Saya buat satu macam mana nak cakap, satu teori yang begini nak bagi faham. Hati kita baik. Okey. Mulut kita jahat. Ini salah. Tak boleh. Kerana dia bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Cuba kita terbalikkan. Okay. Kalau hati jahat, mulut baik, macam mana? Boleh? Tadi, hati dia baik, mulut dia jahat. Sekarang ni kita terbalikkan. Hati dia jahat, tapi mulut dia, Masya Allah yang guna. Kalau cakap punyalah manis, ya Allah, pijak semut tak mati. Dia cakap macam tu kan. Punyalah, dia punya cakap. Kita dengar sampai kita pun terpedaya dengan kata-kata dia. Scammer, kita panggil tu kan, scammer. Macam mana? Baik ke tak baik tu? Tak baik kan? Salah juga teori tu. Tak boleh. Istilah begini pun tak boleh. Okey, kita samakan. Hati baik, mulut baik. Macam mana? Boleh? Ini yang tepat. Ini yang diajar oleh Nabi SAW. Dia selari. Hati kita baik, mulut kita baik. Okey, dia selari. Cuba kita samakan yang ini pula. Hati jahat, mulut jahat. Ini pun tak boleh. Maknanya, dalam keempat teori ini kan, hanya satu sahaja yang kita boleh ambil. Iaitu kedua-duanya baik. Hati baik, mulut baik. Kerana orang yang hatinya baik, baik iman dia. Orang yang mulut baik, baik imannya. Dia begitu. Kita tak boleh guna hati baik, mulut jahat. Hati jahat, mulut baik. Ataupun hati jahat, mulut jahat. Ini memang dua-dua lah. Dia ni tak hipokrit, kita katakan. Dia tak hipokrit, dia begitu. Keadaannya sedemikian. Jadi inilah baru tepat dengan hadis yang Nabi SAW pesan kepada kita. Ingatkan kepada kita. Lidah itu, orang yang beriman, lidahnya adalah lidah yang berkata baik. Bila dia tidak ada kata-kata yang baik untuk dia ucapkan ataupun untuk dia sampaikan, maka dia memilih untuk berdiam. Baik, seterusnya. Di sini, Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar kita fikir terlebih dahulu sebelum kita berkata. Ramai orang, dia cakap, baru dia fikir. Macam tu kan. Ustazah, saya cakap dulu. Nanti balik baru saya fikir. Apa salah aku cakap macam itu kan. Dia tak boleh gitu.
Tapi Nabi ajarkan kepada kita supaya berhati-hati dengan kalimat yang kita ingin gunakan. Okey, dengan sesiapa sahaja. Tak kiralah kita sebagai majikan, kita sebagai pekerja, kita sebagai kawan sekerja, ataupun kita sebagai pelajar, kita sebagai guru, semua orang, apapun status, apapun pekerjaan mereka, kita perlu fikir apa yang ingin kita katakan kepada seseorang. Kerana di sini kadang-kadang kita selalu guna macam gini tau. Kita guna satu situasi yang kita kata, tak apa, yang penting puas hati aku. Macam tu kan. Tak apa, aku cakap je, yang penting lepas. Cakap biar lepas semua. Biar tak ada apa yang terbuku dalam hati. Yang penting cakap lepas, biar puas hati. Ada orang je begitu. Yang dia rasa tak apa, tak apa, tak apa. Tapi Nabi SAW ingatkan kepada kita, yang kita rasa tak apa, tak apa, tak apa, itulah amat bahaya. Kerana apa? Di sini Nabi SAW ingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Yang ini keadaan dan situasinya baik. Okey. Nabi SAW kata apa? Sungguh seorang hamba dia akan mengucapkan sebuah kalimat yang diredai Allah, maknanya kalimat yang dia gunakan ketika dia bertutur adalah kalimat yang baik. Okay? Min ridwanillah. Kalimat yang baik. Dia cakap kalimat yang baik. Tapi kalimat yang baik ini dia sendiri tak sangka bahawa itu adalah kalimat yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Dia tak, maksudnya bila dia cakap, tak terfikir pun bagi diri dia, rupanya kalimat ini adalah kalimat yang baik, yang Allah redha, yang Allah akan angkat darjat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau situasi yang pertama ni okey sahaja, tak ada jadi masalah. Masalahnya bila kita atau jika kita berada pada situasi yang kedua yang Nabi SAW sebutkan di sini. Nabi kata apa? Ada pula orang, ada pula orang. Wa innal abda, hamba, la yatakallamu bil kalimati, dengan kalimat min sakhatillah. Yang mana kalimat itu bila kita cakap, kalimat tersebut adalah kalimat yang mendatangkan murka Allah, kemarahan Allah, kebencian Allah. Itu maksudnya. La yulqi laha balan. Maknanya dia tak fikir ketika dia cakap. Kan main cakap lepas, tak kisahlah, yang penting puas hati ni semua kan. Orang yang begini, Nabi kata apa? Yahwi biha fi jahannam. Inilah kerana mulut badan binasa. Okey, yahwi biha fi jahannam. Orang yang begini bila dia cakap, yang dia cakap lepas, dia tak fikir, dia selalu kata peduli apa aku kan, peduli apa aku, yang penting aku cakap. Ataupun selalu orang gini, tak apa, yang penting cakap benda yang betul lah, aku cakap benda yang betul, dia nak kecil hati ke, dia nak menangis tergolek ke, peduli apa, dia macam itu keadaannya. Tapi Nabi ingatkan kepada kita, kalau itulah yang kita pilih, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan dia ke dalam api neraka. Jadi ini bahaya. Sangat bahaya. Sebab tu fikir sebelum kita berkata. Kita tak pernah tahu ya kalimat yang mana satu sebenarnya yang akan mendatangkan pahala ataupun mendatangkan dosa. Sebab kita ni jenis yang suka cakap dan cakap. Cakap sekarang ni dia bukan hanya bercakap keluar suara. Cakap sekarang ni cakap penulis kan, update IG, update Facebook, TikTok, ini semualah, WhatsApp, ni semua. Jadi kita bila kita kata tentang menjaga lisan ni ya, para penonton, kita bukan cakap tentang suara yang keluar daripada lidah kita ataupun mulut kita semata-mata. Tetapi apa yang kita tulis, apa yang kita update, apa yang kita send kepada orang lain.
ataupun apa yang kita komen di ruangan Facebook, di ruangan IG yang memerlukan kepada komentar lah. Kadang-kadang kita pun cakap ikut sedap kita je, tu kan. Ikut sedap kita, kita nampak kita komen. Kita nampak satu perkara yang kita tak suka, kita cakap. Macam begitu. Jadi kita jangan fikir sebab zaman berubah, konteks berubah, maka perbincangan hadis Nabi ini juga berubah melihat kepada satu konteks yang lebih luas. Okey, konteks yang lebih luas, iaitu kita tidak melihat menjaga lidah ini hanya semata-mata kita bercakap one to one ataupun kita bercakap dengan orang ramai. Tetapi apa yang kita sampaikan menerusi penulisan, perkongsian. Okey, tak kira menerusi media apa sekalipun. Yang penting yang kita tulis itulah sebenarnya kita nak cakap benda tu. Sebab ramai orang dia lebih spend ataupun dia lebih banyak luangkan masa dia di hadapan skrin berbanding dengan di hadapan manusia. Jadi saya pesan begini para penonton yang dikasihi. Dia begini, bila kita berada pada satu konteks yang mana kita tak nampak dengan siapa kita bercakap. Kita tak tahu adakah dia muda ataupun dia mungkin senior, dia ustaz ke ustazah, macam tu kan. Dia apa jawatan dia ataupun orangnya apa, bagaimana keadaannya, kita tak nampak. Jadi bila kita tak nampak, situasi itu membuatkan kita hilang adab ketika kita berbicara menerusi jari jemari kita. Justru perlu diperhatikan. Bila kita tak nampak dengan siapa kita berkata, itulah yang menyebabkan kita ni cakap lepas, suka hati apa yang kita nak tanya, apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak komen. Sedangkan bila kita baca hadis ini, yang tadi Nabi SAW ingatkan kepada kita, kalau kita tak fikir apa yang kita nak komen, apa yang kita nak tanya ataupun apa yang kita cuba nak sampaikan, menerusi lisan tapi tak dapat kita buat menerusi taipan tu kan. Yang kita rasa itu mungkin betul. Yang kita rasa kita pun tak pedulikan apa yang kita nak type tu tadi. Orang yang begini dia mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konteks kita ni dah berbeza, dah berubah, sebab itu apa yang kita buat dengan orang yang ada di sekitar kita, ia perlu dititik beratkan ataupun diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Okay, jangan kita main cakap, tak tahulah siapa, mungkin tu guru kita yang dah lama kita tak jumpa, bukan? Kita pun cakap bukan-bukan dekat Facebook dia, dekat IG dan sebagainya. Dia berbeza. Ya, jemaah, bila kita nampak orang, kita nampak dia, kita nampak secara depan-depan, cara kita berbual pun berbeza. Tapi oleh kerana kita dah terbiasa di hadapan skrin, maaf saya kata, kadang-kadang bila kita dah bertemu empat mata, kerana kebiasaan yang berada di hadapan skrin itu dah menghilangkan adab kita sehingga kita tak fikir apa yang kita nak cakap dengan orang walaupun kita bertemu ataupun bersemuka. Sehingga kita dah rasa macam sukatilah nak cakap apa, freedom of speech. Kita berikan sukatilah nak cakap apa. Ini semua kita dah berada pada zaman yang kita boleh cakap apa yang cakap betul, namun Nabi ingatkan kepada kita. Okay, dalam hadis-hadis Nabi SAW yang banyak ini, Nabi SAW sebutkan, ingatkan kepada kita. Sebab saya datangkan di sini, satu lagi hadis. Ada seorang datang jumpa dengan Nabi. Dia tanya kepada Nabi, Man najatu? Apakah itu keselamatan? Kita semua nak selamat. Kita nak selamat di dunia, kita juga nak selamat di akhirat. Jadi dia tanya kepada Nabi, apakah yang boleh buat kita jadi orang yang selamat? Nabi SAW memberikan kepada orang ini dengan 3 tips. Tips yang pertama, Nabi kata kepada dia, amsik alaika lisanak. Kau pegang lidah engkau. Lidah memang tak boleh pegang. Tapi maknanya kita jaga kata-kata kita, insya-Allah kita selamat. Kedua, Nabi kata apa? Wal yasa'ka baituka. Hendaklah engkau luaskan rumah engkau. Luaskan rumah ini, bila kita rujuk dalam kitab Syarah Tuhfatul Ahwadhi, Imam Syekh Al-Mubarakfuri ketika dia mensyarahkan hadis ini, maksudnya ialah rumah yang kita ada, kita sibukkan ia dengan ibadah kepada Allah.
barulah rumah kita, walaupun kita rasa rumah tu satu bilik, satu hall, sekarang rumah 3 bilik pun nampaknya sempit, okay, kita akan terasa luas. Lantaran rumah itu dihiasi dengan amalan ibadah. Okay, itu jalan keselamatan yang Nabi ajarkan kepada orang tersebut. Seterusnya, yang ketiga, Nabi SAW ingatkan kepada lelaki itu, okay, tips yang ketiga, Nabi kata kepada dia, wabki ala khati'atika, dan hendaklah engkau tangisi dosa-dosa engkau. Kita kalau banyak fikirkan tentang dosa kita, ya, kita tak fikir tentang dosa orang lain. Mak kita tak sibuklah nak cari orang tu dosanya dekat mana, orang ni apa je buat, kan, ini ahli neraka, macam itu kan kadang-kadang kan, tengok stok orang dekat IG, stok orang kat Facebook, semualah stok, tengok macam ini, perangai dosa, sibuk kan. Kalau kita sibuk dengan dosa kita, kita tak ada masa untuk fikirkan tentang dosa orang lain. Kita selamat. Dunia dan akhirat. Tapi yang pertama Nabi kata apa tadi? Amsik. Alaika lisanak. Lidah kena jaga. Kalau lidah kita jaga, insya-Allah ia akan menuntun kita masuk ke dalam syurga. Tapi jika sebaliknya, inilah yang dipersoalkan oleh Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal, dia pernah tanya kepada Nabi SAW. Dia kata kepada Nabi, sebab Nabi ingatkan kepada dia, Nabi tunjuk lidah. Okay, takkan Ustazah nak keluarkan lidah Ustazah, ya, kan? Nabi tunjukkan lidah Nabi kepada Mu'adz. Jadi Mu'adz ni dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah kita ni akan diazab ataupun kita ni akan dihitung di akhirat kelak kerana lidah kita? Lalu Nabi SAW pun bertanya kembali kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, tidaklah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka atau hidung. Okay, hidung dia berada di bahagian wajah kita. Jadi dia termasuklah, ya, pada bahagian wajah. Nabi kata, orang yang begini disungkurkan ke dalam api neraka menerusi wajah mereka ni terlebih dahulu, melainkan kerana hasil ucapan lisan mereka. Ini soalan Nabi. Maknanya Nabi nak suruh Mu'adz tu fikir, bukankah manusia ni Allah Subhanahu Wa Taala campakkan mereka ke dalam api neraka yang diawali daripada wajah mereka itu kerana ucapan ataupun lisan yang mereka gunakan sewaktu mereka hidup. Menunjukkan kepada kita, lidah kalau sekiranya ia tidak dijaga dengan sebaik-baiknya, kita suka mencerca, kita suka mencela, kita cakap tak pernah fikir, kita tulis apa yang kita rasa betul, kita menyalahkan itu, kita menyalahkan ini. Orang yang begini bimbang-bimbang, dia membinasakan badannya sendiri. Benarlah kata pepatah itu tadi, kerana mulut badan binasa. Kenapa binasa? Kerana lidah itu ia mampu mengiring manusia ke dalam neraka. Dia sedemikian. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Ada dua lagi poin, kan, tadi yang Nabi SAW sebutkan tentang orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Baik, dua poin ini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahawa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ialah orang yang memuliakan insan yang ada di sekitarnya, termasuklah jiran, tetangga dan tetamu yang datang ke rumahnya. Namun, kenapa Nabi SAW mulakan hadis itu tadi dengan lidah? Kerana biasanya bila kita nak memuliakan orang lain, kita akan gunakan lidah kita menerusi ucapan kita. Contoh, kita nak memuliakan jiran kita, kan? Dia tak tiba-tiba kita ketuk rumah dia bagi limau. Dia tak begitu. Dia mesti bermula dengan kata-kata kita yang baik. Kita greet jiran kita, kan? Tanya apa khabar, good morning. Lagi kita tanya okey ke tak, semua sihat.
kata-kata yang baik. Kita tak boleh mencipta ataupun membina sebuah hubungan baik dengan kata-kata yang tidak baik. Maka sebab itu cantik hadis ini. Nabi mulakan dengan lidah. Kita nak muliakan jiran kita, kita tak boleh tiba-tiba ketuk pintu rumah dia, apa bising-bising ni? Dia tak boleh gitu. Kalau sesuatu dimulai dengan kata-kata yang tidak baik, maka terus-terusanlah hubungan itu akan jadi tidak baik. Begitu juga bila tetamu datang rumah kita. Kita sekarang nak memuliakan tetamu. Bayangkan bila tamu datang di depan pintu rumah kita, kita pun kata, asyik muka awak je, tak ada orang lain. Nampak? Kata-kata itu, ia mengguris hati dan perasaan. Jadi bila kita nak memuliakan orang lain, kita gunakan kata-kata yang baik. Saya tadi tetamu tu tadi kan, tetamu datang, alhamdulillah awak datang, rezeki saya awak datang rumah saya. Jemput masuk, kita welcome tetamu itu datang rumah kita. Jadi lidah yang baik, ia adalah kita panggil sebagai permulaan kepada semua perkara-perkara yang baik. Termasuklah poin yang kedua dan poin kita yang ketiga. Jadi Ustazah tak dapat kupas poin yang kedua dan ketiga ini dengan begitu panjang lebar. InsyaAllah, kerana ada banyak hadis yang lain yang insyaAllah kita akan kupas berkaitan dengan poin yang kedua dan poin yang ketiga yang lebih khusus insyaAllah pada masa akan datang. Tapi pada malam ini, kita cuma lihat pada poin kita yang pertama itu tadi, yang mana memiliki keterkaitannya dengan poin yang kedua dan poin yang ketiga. Justru, akhir sekali pengajaran hadis kita pada malam ini yang pertama. Kita lihat begini. Keimanan kita direalisasikan menerusi pergaulan sesama insan. Jika kita tumpu hanya pada solat kita baik, puasa kita baik. Tetapi jika kita memiliki sikap yang tidak baik dengan orang yang ada di sekitar kita. Contoh, kita seorang yang sentiasa tahajud lah, kita kata kan. Sentiasa tahajud, solat sunat, kemudian puasa sunat, banyak bersedekah. Namun, kalau kita banyak mencela orang lain, kita pula ada banyak isu dengan jiran, kita pula ni asyik sakitkan hati tetamu yang datang rumah kita, di situ ada yang tak kena dengan keimanan kita. Perlu tajdid lagi. Tajdid itu bukan suruh mengucap 2 kalimah syahadah semula, bukan itu. Tapi maksud tajdid ni lah, bagaimana kita nak koreksi diri kita, muamalah kita, itu hubungan kita sesama insan. Bukan hanya dengan hubungan hablum minallah itu tadi, tetapi ia juga bagaimana kita koreksi hubungan kita sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, antara tanda seorang Muslim memiliki keimanan yang baik ialah bila dia menjaga lisan. Tadi saya datangkan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa Nabi amat mementingkan lisan yang baik. Kerana lisan yang baik ianya adalah tanda orang itu memiliki hati yang baik dan iman yang baik. Terakhir yang ketiga di sini, seorang Muslim dia menjadi mulia lantaran memuliakan orang lain seperti jiran dan tetamu. Kita jangan mengharapkan agar orang ramai ni memuliakan diri kita. Tapi kalau kita sendiri tak ada rasa nak memuliakan orang lain, kan? Hal itu bagi saya ia tak mungkin terjadi. Kita nak orang hormati kita, kita nak orang muliakan kita, kita nak orang lain bercakap baik dengan kita. Maka kita perlu mulakan ia terlebih dahulu. Tetapi saya juga ingin pesan begini. Jika kita dah sedia baik, lidah kita baik, cara layanan kita baik dengan jiran, kita pun menyambut tamu dengan baik. Namun, jika sebelah pihak yang lain itu, dia pula yang terpeleot, dia pula yang ada problem dekat situ kan, tak apalah. Itu biarlah dia. Yang penting diri kita. Kita usaha jadi seorang Muslim, Muslimah yang terbaik kerana kita inginkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita dunia dan akhirat.
Okey, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kefahaman dan memberikan kepada kita kekuatan serta motivasi yang tinggi untuk beramal dengan setiap apa yang telah kita pelajari. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.